Hai, untuk video hari ni Ali nak tunjuk dekat akak abang dengan kita punya camping bag tau. Untuk kita punya camping bag ni dia boleh lipat dan akak abang boleh bawa dia ke mana-mana saja. Akak abang nak tengok tak cara pemasangan dengan kita punya camping bag ni. Kalau nak akak abang kena stay dalam video ni sampai habis tau. Kita punya camping bag ni kalau korang beli, korang memang akan dapat dalam dia punya bag sekali tau. Okay, first kalau korang beli, cara pemasangan dia ialah buka sahaja bag. Korang akan dapat dia punya pull ni. Dia punya kaki. Dia punya kain dan dia punya tapak. Jom nak tunjuk dekat hampa cara pemasangan kita punya camping bag ni. Korang kena cantumkan yang ni dulu tau. Jangan risau, dekat bahagian dalam dia dah ada getah macam ni. So senanglah untuk korang nak cantumkan ke semuanya. Dah siap. Lepas tu, akak abang bentangkan dia punya kain ni tau. Masukkan sahaja pull ni dekat dalam ni. Dah siap. Kita buat untuk sebelah ni pula. Dah siap untuk dia punya katil. Sekarang kita buat kaki dia pula. Kelokkan yang ni. Cantumkan. First yang ni akak abang kena masukkan ke bahagian lubang ni tau. Jangan lupa lock tau. Buat step yang sama sampai ke bawah. Tada, dah siap. So kita pasang pula dia punya kaki. Tapi kalau korang tak nak pasang kaki dia pun boleh. Kalau nak tidur macam ni pun boleh. Tapi kalau nak tinggikan, pasang je dia punya kaki. Untuk kita punya bag camping ni, dia boleh tampung berat sampai 150 kg tau. Dan dia punya material, kita punya kain ni kita pakai Oxford fabric. Dan kita punya besi dekat bahagian bawah, dia punya kaki kita pakai material aluminium frame. Untuk warna pula kita hanya ada 2 warna sahaja tau. Kita ada warna hitam yang macam ada tengah review sekarang. Dan yang lagi satu kita ada warna kakis. Untuk camping bag kita ni, dia punya panjang ialah 193 cm tau. So korang yang mana yang tinggi 193 ke bawah, kalau korang nak tidur atas kita punya camping bag ni, jangan risau, kaki korang takkan lebih daripada camping bag kita ni. Untuk lebar kita punya camping bag ni ialah 66.5 cm tau. Dan tinggi dia bila kita letak kaki ialah 38 cm. Tapi kalau tak letak kaki hanya 18 cm sahaja. Ramai yang tanya, Alia, berat tak camping bag ni kalau nak bawa pergi camping? Korang tak berat pun. Berat dia hanya 3.1 kg sahaja. Ringan kan? Kita akan bagi dekat korang sekali dengan dia punya storage bag. So senanglah kalau korang nak bawa ataupun nak tukar-tukar tempat, simpan sahaja dalam dia punya storage bag dan buka sahaja dekat mana yang akak abang nak guna. So korang tunggu apa lagi? Kalau nak juga, kalau korang berminat, jangan lupa klik dekat bag dekat bawah sekarang tau. Bye-bye.